Jadi mereka yang menerima STR akan tergolong dalam kumpulan yang akan menerima bantuan SARA bermula 1 April. Bermula 1 April, program SARA akan dikembang luas. Sumbangan asas rahmah, kalau sebelum ni jumlah penerimanya adalah sebanyak 700,000 penerima di bawah program e-Kasih. Manakala bermula 1 April, jumlah penerima akan dikembangkan sebanyak 4.7 juta orang, menjadikan keseluruhan penerima bantuan skim sumbangan asas rahmah ini, SARA, adalah sebanyak 5.4 juta orang. Dan tambahan 4.7 juta itu adalah daripada senarai yang menerima STR, yang mana jumlah yang akan diterima adalah antara RM50 hingga RM200 sebulan. Dan dana yang telah dikreditkan secara bulanan dalam MyCard boleh digunakan sehingga 31 Disember 2025.